Satu jenis ayam tapi 10 jenis sambal yang korang boleh pilih dekat sini. Okey, jom. Peha kot kalau ada. Saya kalau ada, kalau tak ada tak apa. Okay guys, the best place yang kau kena datang sekarang. Bosku. Wah, lain bosku. Dekat ni. So we get ayam quarter dan pelbagai pilihan sambal yang korang boleh possibly imagine. Guys, okay. Kita duduk sini. So orang rasa beratur, remember come early to get your food here. Dan ini adalah apa yang kami dapat lah. Jadi 25. Ya, extra ni ayam special tu ada juga, ni juga semua. Okay. Tu yang berangkat. Guys, so kalau korang sampai ke Kuala Terengganu, this is one of the many places yang saya boleh katakan a top 10 lah kot yang korang mesti kena datang and try this place out. Okay, so this is Dapur Mek Suri dan specialty dia, you guys can see here lah, walaupun dia tulis macam ni je, but when you see apa yang ada dalam menu dia guys, I would say it's going to be very well worth it lah. Okay, dan dia terletak dekat Kuala Terengganu Waterfront. Dibuka pada tengah hari starting from 11 pagi, 11 tengah macam tu lah kot. And that would be the best time untuk datang lah. Sebab kalau kau datang here waktu lunch hour guys, dia akan sangat ramai, penuh dan beratur. So I don't recommend that, but sampai lagi waktu office hour, but people dah start beratur dah, orang dah start beratur. Just a little bit later akan lagi ramai lah. So again, avoid lah pukul 2 kau boleh avoid, ataupun kau nak rasa beratur okey juga, sebab sekarang dia punya kru dah sangat ramai dah. Saya tadi 8-9 orang ke kru dia. So service tu dah properly start up lah, laju sikit lah. Okay, jadi itu dia guys, satu kedai yang saya recommend tanpa sebarang ragu-ragu. Okay, everybody would love this place. Okay, Dapur Mek Suri, kau dengan Waterfront. So ni lah menu kedai dia. Dan sini juga lah menu kedai dia. Yeah.